Apa yang anda tahu tentang darah sihat mungkin tak lengkap. Kita fokus pada zat besi, tapi tahukah anda, tanpa kuprum, zat besi tak boleh berfungsi dengan betul. Kuprum ialah kunci kepada penyerapan zat besi dan pembentukan sel darah merah yang sihat. Ia adalah hero tersembunyi yang memastikan darah kita sentiasa segar dan kuat. Tapi peranan kuprum tak terhenti di situ. Ia juga sangat penting untuk penghasilan kolagen. Kolagen adalah protein ajaib yang buat kulit kita anjal, tulang kuat dan sendi berfungsi lancar. Pendek kata, kuprum adalah arkitek kepada keseluruhan struktur badan kita, memastikan kita kekal teguh dan fleksibel. Kekurangan kuprum boleh membawa padah serius, dari anemia hingga masalah kulit dan tulang yang rapuh. Jadi, jangan pandang remeh mineral kecil ini. Pastikan diet anda kaya dengan makanan seperti kekacang, bijirin dan makanan laut untuk dapatkan kuprum yang cukup. Ia memang wira tersembunyi yang menjaga kesihatan kita dari dalam.